Boleh tak jadikan aku orang baik? Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang yang tinggalkan kejahatan? Tolong aku ya Allah. Umur aku dah tua dah. Mata aku dah kabur. Telinga aku dah tak berdengar. Kaki aku dah lemah untuk berdiri ya Allah. Tapi aku tak boleh tinggal benda jahat. Mulut aku tak boleh berhenti cakap benda jahat. Masih kata orang, masih maki orang. Walaupun kau tak suka, tapi aku masih buat ya Allah kerana aku tak kuat. Boleh tak tolong aku? Telinga aku ni ya Allah masih jahat. Suka dengar benda tak baik. Tapi aku tak boleh dengar Quran hari-hari. Aku tak boleh dengar orang cakap benda baik. Telinga aku ni seolah-olah panas tak nak terima ya Allah. Ya Allah, boleh tak jadikan tangan aku ni tangan yang baik? Aku boleh pegang Quran hari-hari ya Allah. Aku dah tak tahu berapa lama aku tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Aku dah lupa ya Allah. Bila kali terakhir aku memegang kitab-Mu? Bila hari terakhir aku memegang mushaf-Mu? Bila hari terakhir aku melihat akan kalam-Mu ya Allah? Boleh tak kau jadikan tangan aku ini tangan yang baik? Jangan jadi tangan seperti mana dulu lagi ya Allah. Ya Allah, bolehkah kau jadikan kaki aku kaki yang baik? Kaki yang ringan nak pergi masjid. Kaki yang ringan nak pergi majlis ilmu. Kerana Nabi janjikan pada kami ya Allah, Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi kata orang yang berada di dalam majlis ilmu, maka Allah engkau akan berikan kepada kami ya Allah sakinah. Ya Allah, hidup aku ni gelisah ya Allah. Tak tenang sampai hari ini. Tak tenang dengan rezeki, tak tenang dengan keluarga, tak tenang dengan orang sekeliling. Tolong ringankan kaki aku agar aku dapat hati yang tenang. Dengan aku selalu pergi kepada majlis ilmu. Ya Allah, Nabi kau janji kepada kami, orang yang berada di dalam majlis ilmu diampun dosanya. Engkau ampunkan dosa kami ya Allah, sehinggalah kami beredar daripada majlis ilmu. Maka tolong jadikan kaki kami kaki yang baik.